So I do have Titan yang doing Alhamdulillah. Quite well. You jumpa Dr. Saman kan? Yeah. Dr. Saman, dia meniaga kopi untuk lelaki. Last year dia buat berapa betul? 12 juta? 13 juta. Dia dekat depan ni. 13 juta. Bulan 12 je dia buat 2 juta. Okay? So kita fikir, tadi kan saya cakap, ni all the problem. Kenapa dia boleh buat 12-13 juta? Sebab kita kena faham platform sama. Kita kena faham produk ni tepat. Yeah. Profit kiraan kena tepat. Pricing. Lepas tu kita kena faham apa perbezaan kita dengan orang lain. Yep. You know? Yep. Lepas tu macam mana kita nak create the pemasaran, effect, marketing effect tu. Itu semua nak kena faham. Then you boleh go into the market. Tak nak kata you menang kalah semua tak, tapi you akan menang No, sikit. you minimize the risk. Minimize the risk of Betul. not completing the whole journey ataupun complete the Correct. success. Correct. So just minimize the risk. That is the formula yang you ada sekarang for all What's the the point buat juta-juta tapi rugi? Betul. Nampak ada revenue juta tapi Tapi lagi teruk juta pun tak ada lah. yelah. Untung rugi pun tak ada. Ya. Nak bincang.